Saya bercakap terus kepada anda. Ya, anda. Anda yang tersenyum di luar, yang memberi sokongan kepada semua orang, yang sentiasa ada untuk orang lain. Tetapi di dalam kesunyian bilik anda, dalam keheningan malam, anda sedang bergelut. Anda menanggung beban yang tidak dapat dilihat oleh sesiapa pun. Anda merasa hancur, tetapi anda terus berjalan. Anda mungkin melihat ini sebagai satu kelemahan, satu rahsia yang memalukan yang perlu disembunyikan. Anda mungkin bertanya kepada diri sendiri, mengapa saya? Mengapa begitu sukar? Hari ini, saya mahu anda mempertimbangkan sesuatu yang radikal. Bagaimana jika penderitaan senyap anda ini bukanlah tanda kelemahan, tetapi bukti kekuatan yang luar biasa? Bagaimana jika keretakan dalam jiwa anda bukanlah kecacatan, tetapi tempat di mana cahaya boleh masuk dan keluar? Paradoks utama kewujudan anda pada saat ini adalah ini. Anda boleh terluka, dan pada masa yang sama, anda begitu hebat. Keupayaan anda untuk menunjukkan kebaikan, untuk terus berfungsi untuk mencintai orang lain semasa anda sendiri menanggung kesakitan yang mendalam, itu bukanlah sekadar survival. Ia adalah satu keajaiban. Ia adalah bukti semangat manusia yang tidak dapat dipatahkan. Anda adalah pahlawan yang tidak didendang dalam epik hidup anda sendiri. Dan perjuangan anda bukanlah penamat cerita. Ia adalah permulaan transformasi anda yang paling mendalam. Mari kita terokai idea ini dengan lebih mendalam. Penderitaan anda bukanlah satu beban yang tidak bermakna. Ia adalah pemangkin yang tepat yang direka khas untuk evolusi anda. Fikirkan tentang seni Jepun Kintsugi. Apabila seramik yang berharga pecah, ia tidak dibuang. Sebaliknya, serpihan itu dicantumkan semula dengan lakuer yang dicampur dengan serbuk emas. Parutnya tidak disembunyikan. Ia ditonjolkan. Objek itu menjadi lebih cantik, lebih kuat dan lebih berharga kerana ia pernah pecah. Sejarahnya yang retak menjadi ciri yang paling menakjubkan. Inilah anda. Setiap cabaran, setiap kekecewaan, setiap kesakitan adalah proses kintsugi untuk jiwa anda. Anda tidak sedang dihukum. Anda sedang disempurnakan. Ini juga merupakan prinsip asas alkimia kuno, di mana matlamatnya adalah untuk menukar plumbum biasa menjadi emas tulen. Penderitaan anda, kesakitan anda, keraguan anda, itu adalah plumbumnya. Tetapi di dalamnya terkandung potensi untuk emas. Melalui tekanan dan api kesusahan, sifat asas anda diubah. Anda sedang melalui proses transmutasi. Kekuatan yang anda dapati untuk bangun setiap pagi, kelembutan yang anda tunjukkan kepada orang lain walaupun anda sendiri berasa kosong, itu adalah proses alkimia yang sedang berlaku. Anda sedang mengubah kesakitan menjadi belas kasihan. Anda sedang mengubah ketakutan menjadi keberanian. Anda sedang mengubah keputusasaan menjadi kebijaksanaan. Jadi, hentikan melihat diri anda sebagai rosak. Lihatlah diri anda sebagai karya seni yang sedang dalam proses menjadi lebih indah kerana parut anda. Ramai di antara kita terperangkap dalam satu identiti. Identiti sebagai mangsa, sebagai orang yang rosak, sebagai seseorang yang tidak cukup baik. Identiti ini dibina daripada pengalaman masa lalu, daripada kata-kata orang lain, dan daripada naratif dalaman kita sendiri. Minda sedar kita mungkin mahu berubah, tetapi minda separa sedar, yang mengawal 90% tingkah laku kita, berpegang teguh pada identiti lama ini. Ia seperti program komputer yang berjalan di latar belakang, sentiasa mengulangi corak yang sama. Minda separa sedar anda telah dikondisikan oleh ingatan emosi kesakitan. Jadi, setiap kali cabaran baru muncul, ia secara automatik memainkan program lama. Ini terlalu sukar. Saya tidak boleh melakukannya. Sesuatu yang tidak kena dengan saya. Untuk benar-benar berubah, kita mesti mengatasi pengaturcaraan ini.
Kita mesti sedar bahawa kita bukan identiti kita. Anda bukan kesakitan anda. Anda bukan trauma anda. Anda adalah kesedaran yang memerhatikan pengalaman ini. Cabaran terbesar ialah melepaskan keterikatan kepada penderitaan. Kadang-kadang, tanpa kita sedari, kita berpegang padanya kerana ia sudah biasa. Ia telah menjadi sebahagian daripada siapa kita. Melepaskannya terasa seperti kehilangan sebahagian daripada diri kita. Tetapi apa yang anda lepaskan hanyalah satu cerita. Dan dengan melepaskan cerita lama, anda mencipta ruang untuk cerita baru muncul. Cerita tentang daya tahan, kekuatan dan kemenangan. Di sinilah fizik kuantum menawarkan pandangan yang sangat mendalam. Salah satu penemuan yang paling mengejutkan dalam sains moden ialah kesan pemerhati. Dalam eksperimen yang terkenal, eksperimen Dewey celah zarah subatom seperti elektron berkelakuan berbeza bergantung pada sama ada ia diperhatikan atau tidak. Apabila tidak diperhatikan, ia wujud sebagai gelombang kebarangkalian, lautan potensi yang tidak terhingga. Tetapi saat ia diperhatikan, gelombang itu runtuh menjadi satu zarah tunggal di satu lokasi tertentu. Apa maksudnya untuk anda? Ia bermakna kesedaran anda, tumpuan anda, perhatian anda secara literal membentuk realiti. Selagi anda memerhatikan diri anda melalui lensa rosak, anda mengarahkan tenaga anda untuk mengukuhkan realiti itu. Anda menyuruh medan kuantum untuk terus menunjukkan kepada anda bukti bahawa anda rosak. Tetapi saat anda membuat pilihan sedar untuk mengubah perspektif anda, sesuatu yang ajaib berlaku. Apabila anda mula memberi tumpuan kepada daya tahan anda, walaupun ia terasa kecil, anda mula memerhatikan potensi yang berbeza. Anda mengalihkan tumpuan anda daripada apa yang salah kepada apa yang masih betul. Anda memilih untuk melihat diri anda sebagai seorang yang berdaya tahan. Tindakan berterusan ini, tindakan memilih untuk melihat kekuatan anda di tengah-tengah kesakitan, adalah satu tindakan penciptaan yang fundamental. Setiap kali anda berkata pada diri sendiri, saya masih di sini, saya masih berjuang, anda sedang meruntuhkan gelombang potensi menjadi realiti daya tahan. Anda secara aktif menyusun semula realiti anda pada tahap subatom. Mari kita mendalami lagi bagaimana proses ini berfungsi pada pelbagai peringkat kewujudan anda, menyatukan sains dan kerohanian. Pada tahap kuantum, segala-galanya adalah tenaga, frekuensi dan getaran. Fikiran dan emosi anda bukanlah sesuatu yang abstrak. Ia adalah getaran tenaga. Apabila anda bergetar dengan perasaan putus asa atau menganggap diri anda rosak, anda menyiarkan frekuensi itu ke medan kuantum. Menurut undang-undang resonans, anda akan menarik pengalaman, orang dan keadaan yang sepadan dengan frekuensi itu, mengesahkan lagi kepercayaan anda. Namun, apabila anda secara sedar memilih untuk memberi tumpuan kepada daya tahan, rasa syukur atas kekuatan anda untuk bertahan, atau belas kasihan untuk diri sendiri, anda mengubah frekuensi anda. Anda mula bergetar pada tahap yang lebih tinggi. Ini bukan angan-angan. Ini adalah fizik. Anda menjadi padanan getaran untuk realiti yang berbeza. Realiti di mana kekuatan anda diakui, di mana peluang untuk penyembuhan muncul dan di mana sokongan mengalir ke arah anda. Sekarang mari kita lihat otak anda. Neuroscience memanggil ini neuroplasticity, keupayaan otak untuk menyusun semula dirinya dengan membentuk sambungan neural baru sepanjang hayat. Setiap kali anda memilih untuk melihat kekuatan anda dan bukannya kelemahan anda secara fizikal melemahkan laluan neural lama yang berkaitan dengan penderitaan dan menguatkan laluan baru yang berkaitan dengan daya tahan. Pada mulanya, ia mungkin terasa sukar, seperti dia berjalan melalui hutan tebal. Tetapi semakin kerap anda melalui laluan baru itu, ia menjadi lebih jelas dan lebih mudah untuk dilalui, sehingga ia menjadi laluan lalai anda.
Anda secara literal sedang membina semula otak anda untuk menjadi lebih berdaya tahan. Pada tahap biologi yang lebih dalam, kita mempunyai epigenetik. Epigenetik adalah kajian tentang bagaimana tingkah laku dan persekitaran anda boleh menyebabkan perubahan yang mempengaruhi cara jin anda berfungsi. Kepercayaan dan persepsi anda boleh mengubah ekspresi jin anda. Apabila anda hidup dalam keadaan tekanan dan trauma yang berterusan, anda mengaktifkan jin yang berkaitan dengan keradangan dan penyakit. Tetapi apabila anda memupuk keadaan daya tahan dan koheren emosi, anda boleh mematikan jen-jen tersebut dan mengaktifkan jin yang berkaitan dengan pembaikan, pertumbuhan dan umur panjang. Pilihan mental dan emosi anda mempunyai kuasa untuk mengubah biologi anda. Akhirnya, ajaran kerohanian kuno dan sains moden kini bersetuju tentang kuasa jantung. Jantung anda menjana medan elektromagnet yang paling kuat di dalam badan, beribu kali lebih kuat daripada otak. Medan ini memancarkan maklumat tentang keadaan emosi anda. Apabila anda memupuk perasaan seperti belas kasihan dan penghargaan terhadap perjalanan anda, jantung anda memasuki keadaan koheren, menghantar gelombang tenaga yang harmoni, yang bukan sahaja memberi kesan kepada setiap sel dalam badan anda, tetapi juga terpancar keluar, memberi kesan kepada orang di sekeliling anda dan menarik pengalaman yang koheren. Jadi, bagaimana anda mengintegrasikan ajakan perspektif yang hebat ini ke dalam kehidupan seharian anda? Ia bermula dengan langkah-langkah kecil yang disengajakan. Setiap pagi, sebelum anda mencapai telefon anda, sebelum dunia luar menerjah masuk, ambil masa seminit. Letakkan tangan di atas jantung anda, rasai degupannya. Ucapkan terima kasih kepada diri anda kerana berjaya melalui satu hari lagi. Akui kekuatan yang diperlukan untuk berada di sini. Anda boleh berkata dengan kuat atau dalam hati, walaupun ia sukar, saya memilih untuk melihat kekuatan saya hari ini. Saya adalah alkemis yang mengubah kesakitan ini menjadi kuasa. Sepanjang hari anda, jadilah pemerhati yang sedar terhadap pemikiran anda. Apabila anda menangkap diri anda dalam lingkaran pemikiran negatif seperti saya sangat lemah atau saya tidak akan dapat melepasi ini, jangan menghukum diri sendiri. Sebaliknya, jeda, tarik nafas dan dengan lembut bingkai semula. Gantikannya dengan saat ini terasa sukar, tetapi saya telah melalui saat-saat yang sukar sebelum ini dan saya masih di sini. Ini adalah bukti daya tahan saya. Tukar bahasa anda daripada bahasa mangsa kepada bahasa pahlawan. Ini adalah panggilan interaktif untuk bertindak. Saya mahu anda mengambil bahagian dalam penciptaan realiti baru ini sekarang juga. Di ruangan komen di bawah, kongsi satu perkara. Hanya satu perkara yang telah anda lakukan minggu ini yang menunjukkan kekuatan anda tidak kira betapa kecilnya. Mungkin anda bangun dari katil apabila anda tidak mahu. Mungkin anda tersenyum kepada orang yang tidak dikenali. Mungkin anda hanya menarik nafas dalam-dalam semasa berasa tertekan. Dengan menulisnya, anda mengukuhkannya. Dengan berkongsinya, anda memberi inspirasi kepada orang lain dan menyedari bahawa anda tidak bersendirian dalam perjuangan atau kekuatan anda. Mari cipta gelombang pengiktirafan daya tahan kolektif. Akan ada hari-hari di mana keraguan datang kembali. Akan ada saat-saat di mana kesakitan terasa begitu hebat sehingga perspektif baru ini terasa seperti satu pembohongan. Ini adalah normal dan dijangkakan. Membina keadaan daya tahan yang stabil adalah seperti membina otot di gym. Anda tidak mengangkat berat sekali dan menjadi kuat selama-lamanya. Anda perlu muncul secara konsisten, terutamanya pada hari-hari yang anda tidak mahu. Apabila keraguan itu muncul, jangan melawannya. Jangan berhujah dengannya. Akui ia. Katakan, saya lihat awak keraguan. Saya faham mengapa awak ada di sini.
Awak cuba melindungi saya, tetapi saya memilih untuk mempercayai potensi saya yang lebih tinggi. Fahami konsep koheren berbanding inkoheren. Apabila fikiran anda mengatakan satu perkara, saya berdaya tahan, tetapi hati anda merasakan perkara lain, saya hancur, anda berada dalam keadaan inkoheren atau tidak selaras. Tenaga anda terpecah dan anda menghantar isyarat bercampur-campur ke medan kuantum. Kuncinya adalah untuk menyelaraskan fikiran dan perasaan anda. Ini bukan tentang berpura-pura anda tidak merasa sakit. Ia adalah tentang merasakan kesakitan itu, tetapi pada masa yang sama memegang ruang untuk rasa syukur atas kekuatan anda untuk menanggungnya. Ia adalah tentang merasakan kerapuhan anda dan pada masa yang sama merasakan kehebatan anda. Pegang kedua-dua kebenaran ini serentak. Inilah paradoks suci yang mencipta koheren. Apabila fikiran dan hati anda selari dalam pengiktirafan daya tahan anda menjadi magnet yang kuat, menarik pengalaman yang mencerminkan dan mengesahkan keadaan baru anda. Setiap kali anda kembali kepada perspektif ini selepas tersandung, anda bukan sahaja kembali ke titik permulaan. Anda kembali dengan lebih kuat. Setiap tindakan pemulihan mengukir laluan neural dengan lebih dalam, menguatkan medan elektromagnet anda dan menunjukkan kepada alam semesta komitmen anda terhadap transformasi anda. Kita telah melalui satu perjalanan bersama hari ini. Kita telah melihat bagaimana penderitaan senyap anda bukanlah satu hukuman, tetapi satu permulaan. Ia bukan tanda bahawa anda rosak, tetapi bukti bahawa anda sedang menjalani proses pembentukan semula yang mendalam seperti seni kintsugi yang mengubah serpihan menjadi keindahan. Kita telah belajar daripada fizik kuantum bahawa kesedaran anda, tumpuan anda adalah alat kreatif yang paling berkuasa yang anda miliki. Dengan mengalihkan pandangan anda daripada keretakan kepada emas yang mengisinya, anda secara literal memilih realiti baru untuk diwujudkan. Anda bukan mangsa pasif keadaan. Anda adalah pemerhati yang berkuasa yang meruntuhkan gelombang potensi menjadi pengalaman nyata. Fahami ini sebagai mesej teras. Kesakitan anda adalah bermakna. Setiap cabaran yang anda hadapi telah mengukir kedalaman dalam diri anda yang tidak akan wujud sebaliknya. Ia telah mengukir belas kasihan, kebijaksanaan dan kekuatan yang kini menjadi sebahagian daripada diri anda. Anda tidak akan menjadi orang yang sama tanpa perjalanan ini. Ini adalah perjalanan wira anda. Dan dalam setiap perjalanan wira, terdapat ujian dan kesengsaraan yang direka untuk membangkitkan kuasa yang terpendam di dalam diri. Jadi inilah gesaan terakhir saya untuk anda. Terimalah paradoks kewujudan anda. Benarkan diri anda menjadi kedua-duanya, terluka dan hebat, rapuh dan tidak dapat dipatahkan. Lihatlah setiap cabaran bukan sebagai halangan, tetapi sebagai satu langkah dalam pendakian anda. Anggaplah kehadiran anda yang berterusan, hakikat bahawa anda masih di sini, bernafas, berjuang dan mencuba sebagai satu tindakan suci. Ia adalah satu tindakan penciptaan yang menghantar gelombang ke seluruh alam semesta. Anda bukan sahaja bertahan, anda sedang berubah, dan dalam transformasi anda memberi kebenaran kepada orang lain untuk melakukan perkara yang sama. Penderitaan anda apabila difahami dengan betul menjadi hadiah terbesar anda kepada dunia. Lihatlah emas di dalam retakan anda. Ia sentiasa ada di sana.